Anda berada di sini bukan secara kebetulan. Fikirkan sejenak. Daripada berjuta-juta video yang boleh anda tonton sekarang, daripada semua gangguan yang direka untuk menarik perhatian anda memilih untuk menekan butang main pada video ini. Ini bukanlah satu tindakan rawak. Ia adalah satu pilihan yang disengajakan, dibuat bukan oleh minda sedar anda yang sentiasa sibuk, tetapi oleh kecerdasan yang lebih mendalam di dalam diri anda. Jiwa anda, diri tinggi anda atau apa sahaja nama yang anda ingin berikan telah membawa anda ke sini. Ini adalah isyarat, satu isyarat yang jelas bahawa anda sudah bersedia untuk melepaskan diri daripada mod autopilot yang mengawal kehidupan majoriti manusia. Anda tahu keadaan itu di mana hari-hari berlalu dalam kabur, di mana anda bertindak balas terhadap dunia luar tanpa niat yang sedar. Kehadiran anda di sini pada saat ini adalah pengisytiharan senyap bahawa anda menuntut sesuatu yang lebih. Anda merasakan ada sesuatu yang lebih besar menanti anda. Satu realiti yang selari dengan kebenaran diri anda yang paling dalam. Video ini bukan sekadar kandungan. Ia adalah satu aktivasi, satu titik pencetus yang direka untuk memulakan satu transformasi dalaman yang mendalam. Setiap perkataan, setiap idea yang dikongsi di sini adalah benih yang ditanam dalam kesedaran anda, bertujuan untuk bercambah menjadi pemahaman dan keupayaan yang baru. Jadi, saya minta anda untuk berikan perhatian sepenuhnya. Matikan tab lain, letakkan telefon anda dalam mod senyap. Anggaplah 20 minit akan datang ini sebagai satu pertemuan suci antara anda dan potensi tertinggi anda. Apa yang akan anda pelajari di sini mempunyai kuasa untuk mengubah cara anda melihat diri anda dan realiti anda selama-lamanya. Anda telah dipanggil ke sini kerana anda sudah bersedia untuk perubahan. Mari kita mulakan prosesnya. Pada saat ini juga, semasa anda mendengar kata-kata ini, sesuatu yang luar biasa sedang berlaku di dalam diri anda. Walaupun anda mungkin tidak merasakannya secara sedar, satu penentu Quran semula sedang berlaku pada tahap yang paling asas. Ini bukan sekadar teori falsafah. Ia berakar umbi dalam prinsip fizik, kuantum dan neuroscience. Fikirkan tentang kesan pemerhati dalam eksperimen Dewey celah yang terkenal. Apabila zarah diperhatikan, ia berubah daripada gelombang kebarangkalian menjadi zarah fizikal yang nyata. Dengan kata lain, di mana perhatian anda tertumpu, di situ tenaga mengalir dan realiti terbentuk. Dengan memilih untuk menumpukan perhatian anda di sini, sekarang anda secara aktif membentuk semula lanskap dalaman anda. Corak saraf di otak anda mula membentuk laluan baru. Frekuensi getaran tenaga anda mula meningkat. Anda sedang beralih dari keadaan getaran rendah seperti ketakutan, keraguan dan rasa tidak berdaya kepada frekuensi yang lebih tinggi seperti keberanian, penerimaan dan kesedaran. Ini adalah ambang kritikal. Saat ini adalah portal. Setiap kali anda membawa kesedaran anda ke masa kini, anda sebenarnya sedang menarik masa depan yang anda inginkan ke dalam realiti semasa anda. Anda tidak perlu menunggu dunia luar berubah terlebih dahulu. Perubahan itu bermula dari dalam. Mesej ini sendiri membawa satu frekuensi tertentu. Dengan menerima dan memahaminya, anda secara semula jadi mula berisonans dengannya. Konsep resonans dalam mekanik kuantum menyatakan bahawa sistem cenderung bergetar pada frekuensi tertentu. Apabila anda mendedahkan diri anda kepada idea-idea tentang kuasa, potensi dan kesedaran, medan tenaga anda mula sepadan dengan frekuensi tersebut, menyediakan anda untuk realiti baru di mana idea-idea ini adalah kebenaran hidup anda. Jangan pandang rendah kuasa saat ini. Ia bukan sekadar detik yang berlalu. Ia adalah titik kuasa di mana anda boleh mengakses kebijaksanaan yang lebih mendalam dan memulakan perubahan yang paling mendalam.
Mungkin sejak kebelakangan ini anda merasakan satu desakan yang aneh. Satu perasaan bahawa masa semakin suntuk atau satu kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin anda mengalami sensasi fizikal yang halus seperti getaran di dalam badan atau dengungan di telinga anda. Minda logik anda mungkin cuba menolaknya sebagai stres, keletihan atau imajinasi semata-mata. Tetapi saya di sini untuk memberitahu anda bahawa sensasi ini adalah jauh lebih penting. Ia adalah komunikasi. Ia adalah isyarat daripada kecerdasan yang lebih tinggi, daripada alam semesta itu sendiri, yang mengetuk pintu kesedaran anda. Ini adalah cara alam semesta memberitahu anda, sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya untuk bangun dari tidur. Ajaran kerohanian kuno di seluruh dunia bercakap tentang tenaga hayat ini, dikenali sebagai prana atau chi. Apabila tenaga ini mula aktif di dalam diri anda, ia membersihkan sekatan lama dan menaik taraf sistem anda. Rasa tidak selesa yang anda rasakan selalunya adalah rintangan daripada identiti lama anda terhadap proses peningkatan ini. Minda bawah sedar anda yang menurut ahli neuroscience mengawal 90% daripada tingkah laku harian anda diprogramkan untuk mengekalkan keadaan sedia ada. Ia melihat sebarang perubahan sebagai ancaman kepada kelangsungan hidup. Jadi, apabila anda mula menaikkan frekuensi anda, minda bawah sedar akan mencetuskan penggera dalam bentuk kebimbangan ataupun ketidakselesaan fizikal. Kuncinya di sini ialah mengubah persepsi anda terhadap isyarat-isyarat ini. Daripada melihatnya sebagai sesuatu yang negatif atau salah, mula mengakuinya sebagai pengesahan. Anggap ia sebagai bukti bahawa proses kebangkitan anda sedang berlaku. Apabila anda merasakannya, berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam dan katakan kepada diri sendiri, saya faham. Saya sedang berubah, saya sedang berkembang. Dengan hanya mengakui isyarat ini, anda membuka portal untuk perubahan yang lebih besar dan membenarkan proses itu berlaku dengan lebih lancar. Pada ketika ini, satu pertempuran dalaman mungkin sedang berlaku di dalam diri anda. Sebahagian daripada anda terpikat dengan mesej ini, merasakan kebenarannya bergema di lubuk jiwa anda. Ini adalah diri tinggi anda. Bahagian diri anda yang tahu potensi sebenar anda dan sentiasa mendorong anda ke arah pertumbuhan. Tetapi ada satu lagi bahagian diri anda, identiti lama anda atau ego, yang merasa sangat tidak selesa. Bahagian ini mungkin sedang menjerit di dalam kepala anda sekarang. Ia mungkin berkata, ini semua karut, ini buang masa. Kau ada banyak lagi benda penting nak buat. Mungkin timbul keinginan yang kuat untuk menutup video ini, untuk kembali melayari media sosial, untuk melakukan apa sahaja untuk mengalihkan perhatian anda. Fahami ini. Desakan untuk melarikan diri ini adalah mekanisme pertahanan identiti lama anda. Identiti ini terbina daripada semua kepercayaan, pengalaman dan emosi masa lalu anda. Keselamatan utamanya terletak pada kebiasaan dan kebolehramalan, walaupun kebiasaan itu menyakitkan atau tidak memuaskan. Mesej ini adalah ancaman langsung kepada kewujudannya. Ia mengancam untuk meruntuhkan dinding penjara yang selesa yang telah dibinanya di sekeliling anda. Dengan memilih untuk terus berada di sini, untuk terus mendengar walaupun terasa tidak selesa, anda sedang melakukan satu tindakan pemberontakan yang sangat kuat. Anda secara sedar memilih untuk tidak mengikut pengatur caraan lama. Anda sedang memutuskan rantaian corak bawah sedar yang telah menahan anda. Setiap saat anda memilih untuk kekal hadir, anda melemahkan cengkaman identiti lama dan menguatkan hubungan anda dengan diri tinggi anda. Inilah kerja sebenar. Transformasi sejati bukanlah tentang melakukan tindakan besar di dunia luar. Ia berlaku dalam pertempuran senyap di dalam fikiran anda. Dalam pilihan-pilihan kecil yang anda buat dari saat ke saat,
untuk kekal sedar dan selaras dengan kebenaran anda, bukannya tunduk kepada ketakutan lama. Bagaimana anjakan besar atau lompatan kuantum dalam hidup berlaku? Ramai orang percaya ia memerlukan tindakan luaran yang drastik, perubahan besar dalam keadaan, atau nasib yang tiba-tiba. Tetapi kebenaran seperti yang disahkan oleh fizik kuantum dan kebijaksanaan kuno adalah lebih halus tetapi jauh lebih berkuasa. Transformasi yang mendalam dicapai melalui detik-detik tumpuan dan penjajaran yang berterusan. Ingat prinsip asas, di mana perhatian pergi, tenaga mengalir. Ini bukan sekadar pepatah motivasi. Ia adalah undang-undang asas alam semesta. Setiap pemikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasakan, membawa tanda tangan bertenaga yang khusus. Apabila anda secara konsisten menumpukan perhatian anda pada realiti yang anda inginkan, pada perasaan kelimpahan, kegembiraan atau kesihatan, anda menyalurkan tenaga anda untuk membina realiti itu. Sains epigenetik menunjukkan bahawa keadaan emosi dan mental kita boleh mempengaruhi ekspresi jin kita. Dengan mengekalkan keadaan dalaman yang tinggi secara konsisten, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, memberitahu mereka untuk membina badan yang baru, yang lebih sihat dan bertenaga. Proses ini adalah seperti menala radio. Alam semesta sentiasa menyiarkan semua kemungkinan realiti pada frekuensi yang berbeza. Anda tidak boleh mendengar stesen radio 104.9 FM jika radio anda ditala kepada 98.3 FM. Begitu juga, anda tidak boleh mengalami realiti kelimpahan jika frekuensi pribadi anda bergetar pada tahap kekurangan. Detik-detik kehadiran yang fokus seperti ini, di mana anda secara sedar memilih pemikiran dan perasaan anda, adalah tindakan menala dial dalaman anda. Anda tidak perlu tahu setiap langkah bagaimana realiti baru anda akan terzahir. Tugas anda hanyalah untuk mengekalkan frekuensi, kekal hadir. Fokus pada perasaan yang anda inginkan. Alam semesta akan menyusun semula dirinya untuk memadankan getaran baru anda. Lompatan kuantum bukanlah melompat ke seberang gaung. Ia adalah menyedari bahawa anda sudah berada di seberang dengan hanya menukar frekuensi anda. Pernahkah anda mengalami fenomena melihat nombor yang berulang seperti 1111 tepat pada masanya? Atau mungkin anda terfikir tentang seseorang dan beberapa saat kemudian mereka menelefon anda. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah fenomena yang dikenali sebagai synchronicity dan ia adalah maklum balas langsung dari alam semesta mengesahkan bahawa anda berada di landasan yang betul. Anggap ia sebagai anggukan kosmik, satu kenyitan mata dari alam semesta yang memberitahu anda, ya, teruskan. Anda selari. Synchronicity ini menjadi lebih kerap apabila anda mula melakukan kerja dalaman ini, apabila anda mula secara sedar menumpukan perhatian dan menaikkan frekuensi anda. Apabila anda berada dalam keadaan getaran yang tinggi, selaras dengan diri tinggi anda menjadi lebih terbuka kepada aliran maklumat dari medan kuantum. Anda mula melihat corak dan hubungan yang sebelum ini tersembunyi. Nombor 1111 khususnya sering dianggap sebagai kod pengaktifan. Ia adalah satu isyarat bahawa anda berada dalam tempoh manifestasi yang dipercepatkan. Apabila anda melihatnya, ia adalah satu peringatan untuk memeriksa pemikiran anda. Apa yang anda fikirkan pada saat itu? Kerana pemikiran itu sedang diperkuatkan. Gunakannya sebagai peluang untuk dengan cepat memfokuskan semula minda anda pada apa yang anda mahu cipta. Ambil nafas dalam-dalam dan rasakan perasaan keinginan anda yang telah tercapai. Ini adalah cara anda bekerjasama secara sedar dengan alam semesta. Anda tidak lagi menjadi pemerhati pasif dalam realiti anda. Anda menjadi pencipta yang aktif.
Anda menghantar isyarat yang jelas melalui tumpuan dan perasaan anda, dan alam semesta membalas dengan pengesahan melalui synchronicity. Proses ini membina satu gelung maklum balas yang positif. Semakin anda memberi perhatian kepada synchronicity, semakin banyak ia akan muncul, mengukuhkan kepercayaan anda terhadap proses tersebut dan mempercepatkan lagi keupayaan manifestasi anda. Mulai hari ini, jangan abaikan tanda-tanda ini, raikannya. Anggap ia sebagai bukti nyata bahawa anjakan dalaman anda sedang menghasilkan kesan di dunia luar. Jadi, bagaimana anda mengintegrasikan kesedaran ini ke dalam kehidupan harian anda? Kuncinya adalah untuk tidak menjadikannya satu lagi tugas dalam senarai tugasan anda. Sebaliknya, ia adalah tentang memupuk satu keadaan kewujudan yang baru. Ia bermula dengan langkah-langkah kecil dan konsisten. Pertama, setiap kali anda perasan fikiran anda merayau ke masa lalu atau bimbang tentang masa depan, bawa kembali perhatian anda dengan lembut ke masa kini. Salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan ini adalah dengan memberi tumpuan kepada nafas anda. Rasakan udara masuk dan keluar dari badan anda. Dengarkan bunyi di sekeliling anda. Rasakan sentuhan pakaian pada kulit anda. Tindakan mudah untuk kembali ke deria anda ini dengan serta-merta mengembalikan anda ke titik kuasa anda, iaitu saat ini. Kedua, mula layan perasaan dan sensasi dalaman anda sebagai utusan yang bijak, bukan sebagai gangguan. Apabila anda merasa gelisah, tanya diri anda, apakah mesej di sebalik ini? Apa yang badan saya cuba beritahu saya? Daripada menekannya, berikan ia ruang untuk didengari. Ketiga, gunakan pencetus luaran sebagai peringatan. Seperti yang kita bincangkan, apabila anda melihat 11-12 atau sebarang sinkronisiti lain, gunakannya sebagai loceng kesedaran. Berhenti seketika. Fokus semula pemikiran anda pada matlamat tertinggi anda. Rasakannya seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Untuk benar-benar memantapkan niat ini dan mengukuhkannya dalam realiti fizikal, saya menjemput anda untuk mengambil satu tindakan yang mudah tetapi sangat berkuasa. Selepas menonton video ini, pergi ke ruangan komen dan tulis ayat ini. Saya memilih kebangkitan saya sekarang. Ini bukan sekadar komen. Ia adalah satu pengisytiharan. Ia adalah cara anda memberitahu alam semesta dan minda bawah sedar anda bahawa anda serius. Dengan menaip kata-kata itu, anda mengubah niat yang tidak ketara kepada tindakan fizikal, memulakan proses penjelmaan. Semasa anda memulakan perjalanan ini, adalah penting untuk bersedia menghadapi cabaran yang pasti akan datang. Keraguan akan muncul. Fikiran seperti, adakah ini benar-benar berkesan? Atau mungkin saya hanya menipu diri sendiri akan cuba menggoyahkan keyakinan anda. Ini adalah perkara biasa. Ia adalah sisa-sisa terakhir identiti lama anda yang berjuang untuk terus hidup. Apabila anda mula bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, anda akan diuji. Realiti lama anda akan mencabar komitmen anda terhadap keadaan kewujudan yang baru. Anda mungkin menghadapi situasi atau orang yang cuba menarik anda kembali ke corak lama. Rakan mungkin mempersoalkan perubahan anda. Peluang yang kelihatan sempurna mungkin tidak menjadi. Jangan tersilap anggap ini sebagai tanda bahawa proses itu tidak berfungsi. Sebaliknya, ia adalah tanda bahawa ia sedang berfungsi. Alam semesta sedang menguji anda, bertanya, adakah anda benar-benar serius dengan anjakan ini? Adakah anda benar-benar komited kepada versi baru diri anda ini? Pada saat-saat inilah kepercayaan anda adalah yang paling penting. Kepercayaan bukanlah ketiadaan keraguan. Ia adalah keupayaan untuk terus maju walaupun terdapat keraguan. Terus kembali kepada amalan anda. Terus menumpukan pada perasaan realiti baru anda.
Ingat kembali bukti saintifik dan kerohanian yang menyokong prinsip ini. Ingat kesan pemerhati, kuasa neuroplastisitas untuk membentuk semula otak anda, dan kebijaksanaan kuno yang telah mengajar perkara ini selama beribu-ribu tahun. Stabilkan keadaan anda dengan mengelilingi diri anda dengan perkara yang menaikkan semangat anda. Dengar muzik yang menaikkan getaran anda. Luangkan masa di alam semula jadi. Baca buku yang menginspirasikan. Dan yang paling penting, bersikap baik kepada diri sendiri. Akan ada hari-hari di mana anda tergelincir kembali ke corak lama. Jangan hukum diri sendiri. Hanya perhatikan dan dengan lembut bawa diri anda kembali ke landasan. Ini bukan perlumbaan. Ia adalah satu proses pembukaan yang berterusan. Setiap langkah, walaupun kecil, adalah satu kemenangan. Kita telah melalui banyak perkara bersama dalam masa yang singkat ini. Kita telah meneroka bagaimana kehadiran anda di sini bukanlah satu kebetulan, tetapi satu panggilan dari jiwa anda. Kita telah membincangkan bagaimana pada saat ini satu penentukuran semula tenaga dan saraf sedang berlaku di dalam diri anda, dipandu oleh prinsip fizik, kuantum dan neuroscience. Kita telah mendedahkan konflik dalaman antara identiti lama yang mendambakan keselamatan dan diri tinggi anda yang mencari pertumbuhan. Anda telah belajar bahawa lompatan kuantum yang sebenar tidak datang dari tindakan luaran yang besar, tetapi dari detik-detik tumpuan dalaman yang berterusan, dan bahawa sinkronisiti seperti 1111 adalah pengesahan dari alam semesta bahawa anda selari. Mesej terasnya mudah tetapi mendalam. Perubahan yang paling bermakna yang anda cari tidak terdapat di dunia luar. Ia berasal dari dalam. Ia bermula dengan tindakan mudah untuk hadir secara sedar. Dari ruang kehadiran ini, anda mempunyai kuasa untuk memilih semula pemikiran anda, mengubah frekuensi anda, dan dengan itu mencipta realiti baru untuk diri anda. Anjakan yang anda rasakan di dalam diri anda sekarang adalah nyata. Percayalah. Percayai perasaan halus itu. Percayai intuisi yang membisikkan bahawa ada lebih banyak lagi dalam kehidupan ini untuk anda. Apa yang perlu anda lakukan sekarang adalah terus memupuk anjakan ini. Kekal hadir sekerap yang anda boleh. Apabila peluang muncul, walaupun ia menyamar sebagai cabaran, pandanglah ia sebagai langkah seterusnya dalam evolusi anda. Ambil tindakan kecil yang selari dengan kebenaran baru anda, tanpa perlu mengetahui keseluruhan rancangan atau jaminan hasil. Percayai prosesnya. Anda telah diaktifkan. Benih telah ditanam. Terus siram benih itu dengan perhatian dan kepercayaan anda dan saksikan bagaimana kehidupan anda berkembang dengan cara yang tidak pernah anda bayangkan. Sebagai langkah terakhir untuk memeterai komitmen anda, ingatlah untuk membuat pengisytiharan awam anda. Tulis di ruangan komen, saya memilih kebangkitan saya sekarang. Biarlah ini menjadi titik permulaan realiti baru anda. Perjalanan anda baru sahaja bermula